Kenapa pentas dia tahun ni macam malap lah. Macam malap. Dia tak ada wow. Tapi tak tahu. Yang tu tak tahulah. Dia macam terlampau heavy ke? Pentas dia macam kosong ke macam lampu dia macam malap sikit. Tak tahu kenapa. Wow. Ramainya. Ramai eh. Kenapa dia balik kipas tu? Ish. Uish. Bagi Usai kan mesti dia nervous kan. Kalau macam Usai dekat atas pentas lepas tu naik atas semua mesti Usai nervous. Tapi dia orang ni kayak ni berani lah bagi Usai. Dia punya persembahan dia best. Dia punya persembahan dia memang mukau. Dia punya persembahan biasa dia macam tak tahu mana wow dia sebenarnya. Tapi seronok dia macam catchy lah. Tapi macam sebenarnya kalau AJL ni dia macam nak sesuatu yang macam wow. Dia kena jeritan tu kena padu. Dia macam walaupun dia punya lagu tu catchy, santai, tapi dia, kalau macam dia kena satu yang wow macam tu. Sebenarnya menarik daripada awal sampai akhir menarik. Vokal dia pun tak ada yang terpucil apa, cuma dia macam dia kalau competition dia kena ada sesuatu yang macam memberikan impact yang macam orang terpukau. Tu yang buatkan mata juri tertumpu. Tapi macam tadi tu suara kali tu walaupun orangnya ramai, penari belata ramai, tapi macam terlampau macam competition biasa macam tu. Tapi Usaha boleh bagi 7/10. Tapi overall mungkin tak tahulah macam mana, mungkin keputusan juri berbeza kan. Tapi pandangan Usai, dia lagu tu sedap sebenarnya. Lagu sedap, suara dia sedap. Tapi dia biasa, dia tak ada macam tarikan yang macam tu. Tapi kita tengok macam mana. Okay, congratulations sebab sampai ke final untuk Wani Khairi